Ramai orang suka tunggu masa yang sesuai. Bila semangat tinggi, dia buat banyak benda sekaligus. Lepas tu hilang. Seminggu tak nampak, sebulan tak bergerak. Masalahnya, kejayaan bukan dibina oleh effort yang luar biasa sekali sekala. Kejayaan dibina oleh tindakan kecil yang dibuat setiap hari. Contoh, baca 10 muka surat sehari, simpan RM10 sehari, follow up 3 pelanggan sehari. Nampak kecil, tapi bila dibuat berulang-ulang kali, hasilnya jadi besar. Ramai orang pandang rendah kuasa konsisten. Dia nak hasil besar, tapi tak sanggup buat perkara kecil secara berterusan. Hakikatnya, gunung pun terbina daripada batu-batu kecil. Jadi jangan fokus untuk buat benda-benda hebat je. Fokus untuk buat benda-benda kecil yang berulang. Sebab tindakan kecil yang konsisten akhirnya akan mengalahkan tindakan besar yang bermusim.